Apa yang aku nak bualkan ni? Entahlah. Record video tapi tak tahu nak cakap apa. Mungkin sebab aku rasa dengan cara aku merekod diri sendiri, buat video ni, and then aku bercakap pasal apa yang aku fikirkan ataupun apa yang aku rasa, mungkin I feel like that's one way for me to actually meluahkan, to vent out. Tapi I don't know how to describe what is it that I'm feeling right now. I feel tired, worried, like frustrated. Banyak lah, few things lah banyak. Okay lah, maybe I know that there is no solution, ataupun dengan aku bercakap pasal my so-called masalah, I know that benda tu tak akan selesai ataupun there's no solution to it, tapi mungkin dapat membuatkan aku rasa better. Aku macam meluahkan kan. So yang pertama is pasal LHDN yang bongok ni. I don't know, I got like a letter from LHDN, and then it said that aku punya income for tahun 2023 was underreported, like double from my actual income. Lepas tu aku punya cukai kena bayar amount to 14,000 lebih. Lepas tu aku check dengan pegawai LHDN tu, and then aku call, and then dia kata okay, provide her my EA form for tahun 2023 untuk dia buat pembetulan ke apa ke. Then earlier today, this morning, I got her reply. So daripada 14,000 tu, aku punya cukai kena bayar yang masih tertunggak is actually 400 something. I was like, babi. Macam babi, tak pasal aku nak kena bayar cukai yang bodoh tu. Aku macam malas lah aku nak pening kepala ni. Benda tu like 2 tahun lepas kan. Macam mana boleh datang? Kenapa cukai tu tak dikira masa awal-awal? Entahlah, aku tak tahulah. Dah pening ketua tu, that's one thing yang membuatkan aku rasa macam tahi sekarang ni kan. Pasal pula ada cukai yang kena bayar kat government, tu lebih. Maybe I'm just gonna ignore it, I don't know. When I really have to pay, then I will pay lah. For now, I'm just gonna like pretend like I don't know. Can I do that? Maybe I'll do that. I'm just gonna pretend that I don't know. Bila look at the bright side pun kan. Look at the good thing kan. Benda tu daripada 14,000 turun jadi 14,000 tu like out of nowhere. Macam like lepas tu ni pun it's not a bright side pun. Tapi I don't know what I'm saying. 14,000 or 400 still pisses me off. Okay, tu apa? Ada makanan sampai. Be right back. Okay, so ada delivery tadi. Order dekat Grab je. Nasi ini ayam geprek. I think so. Pasal apa tadi Pasal NHDN. Lepas tu ialah pasal another thing is yang
buat rasa macam tahi sekarang ni is about my work. Tahu lah, macam malas gila nak buat kerja. Tak tahu kenapa aku sangat malas sekarang. So basically this is what I think what I have to do lah. Aku kena check. Alamak, dah jatuh lah. Macam mana aku nak tanda ni? Ringan sangat pula benda. Will sandar my phone to my cawan. Aku buat air slow. Nah. So untuk job ni aku kena check satu code ni. I think it's ISO 87936. Dan from there aku kena come out. Kena come up with satu ataupun dua comment, additional comment. Itu yang aku malas ni. Masalahnya bila aku tengok kod tu aku macam penatnya, peningnya, malasnya. Tak tahu macam nak describe rasa tu macam mana. Ok lah. Ni sambal dia. Oh, tumpah pula. Kelakar aku ni. Ayam goreng, timun. So dua for my wife, dia agak atas. We both work from home today. So dua ni RM28. Okay lah. Itulah pasal kerja tu. Masalahnya aku dah buat semalam, tapi macam adalah dalam 10 minit ataupun no less than that. Lepas tu aku rasa macam Allah, kenapa banyak sangat setan ni. Macam tak boleh buat. Allah, banyak setan ni. Tidak ada hasilnya. Apa lah sebab dia tak cakap pun tapi makan. Kisah pula. So pagi ni tadi cuba buat kerja lah. Alih-alih lagi susah sebenarnya kakak rumah. Kau nak buat kerja lagi malas. End up tak buat kerja, main game kat phone. Tak tahu apa 12. Saya solat zuhur. Lepas ni nak tak nak aku try again lah. Baca kod tu. Dia macam something yang cakap lupa Tadi rasa macam ada something yang macam agak penting untuk cakap. Tapi biasalah, dah orang ni hantar makanan, lupa dah benda tu. Pasal malas Pasal malas nak kerja basically. Pasal malas nak kerja. Actually aku dah lama tau malas nak kerja tu. Dah lama rasa. Malas nak hidup pun ada juga. Malas untuk semua benda.
mungkin depressed, mungkin terkena penyakit ain, tak tahu. Tapi rasa macam tak fair lah untuk blame someone else atas kemalasan diri sendiri kan. Sebabnya I do believe that I should focus on things that I can control. Contohnya macam, kemalasan diri sendiri. I should be able to do something about it because it is supposed to be like within my control, something that I can control. I should be able to control kan. To not be malas. Sebabnya kalau kita nak say menyalahkan someone else ataupun something else, dia rasa macam kau hidup macam kau tak ambil tanggungjawab. Kau tak tanggungjawab atas kelemahan diri sendiri macam tu. Cakap pasal malas, dia ingat masa aku kerja banquet waiter dekat Hotel Mutiara kat KL. I think this was awal 2005. Masa tu sementara tunggu result SPM. Satu je kot. Aku pergi kerja banquet waiter masa tu dengan gig Amirul Hakim. Dan masa siang, like apa yang masa 10, 11 macam tu lah kot. Kita masa tengah set up meja untuk satu function lah. Function yang asalnya pukul 5 punya function sampai dapat. Lepas tu Gig cakap kerja ni memang boring dan ada masa yang kita akan rasa malas sangat nak buat. Tapi instead of thinking about the kemalasan, buat je. Jangan fikir apa-apa. Buat je. Jalankan je tangan tu. So aku rasa tu satu nasihat yang aku dah guna pakai banyak benda, banyak kali. Sebab kalau ikutkan aku rasa malas ni dah terlalu banyak kali. Mana kamera dia? Okey. Sebab aku nak minum air. Kalau kerja yang physical labor yang macam dulu aku buat set up meja untuk banquet tu, okey lah, you don't have to think lah kan, just do it. Tapi kalau kerja yang macam memerlukan kau baca dan analyse and evaluate things, yang kau fikir benda, it's different, it's hard. Tapi boleh je kau buat. Baca je lah. Masuk tak masuk tu lagi. Baca je.
Saya macam fikir nak post video ni, tapi fikir-fikir balik macam kelakar macam tak ada point. I mean, fikir balik, why do you post kan? Sebab aku post bukannya aku nak orang, bukannya hamak sangat orang tengok video aku. It's just daripada bentuk hilang, baik aku post somewhere and I will just delete it daripada phone. Taklah penuh phone aku kan, korek phone aku taklah. Okay, post je lah. I mean kalau orang tengok, tak. Kalau YouTube nak delete lah. Makan je lah mana cakap Kejap ya aku dua. Lama tak makan nasi peret Bangi Avenue. Biasa dia sikit tengkok. Awet kalau macam fikir-fikir, kalau hari ni aku tak buat kerja apa-apa pun macam tak siapa yang cari pun sebenarnya. So di masa-masa aku tengah merasa seperti ni, macam tak ada mood, aku rasa something yang aku boleh buat, atau aku patut buat, untuk fikirkan benda-benda yang boleh mendatangkan aku keseronokan, like excitement macam tu. Tak apa. Semalam nak pergi main pickle, tapi cancel. I cancel because my wife, dia kata kesian dia sebab dia demam. Dia macam buat aku guilt trip kan. So macam okay lah, cancel lah main pickleball, baliklah awal rumah. Mungkin dia tak sedar apa yang dia buat kat aku. Maybe I should tell her, I don't know. Dia suka banyak kali dah buat guilt trip macam tu kat aku. Oh lupa ya kalau dia demam, takkan aku nak pergi. Kan seronok pula main pickleball bagai. Alah, should I have been more selfish, or I don't know, selfless?
Oh boy. Apa benda yang aku suka buat Tak betul lah. Benda yang aku buat mostly I cannot do with my wife and my kids. Macam main pickleball ke, pergi karaoke ke. Pernah je. Tapi dah dia tak suka. Dah tak suka. Biasalah kalau main dengan perempuan kan, dia punya level kan macam tak sama. So macam main pun tak enjoy. Mungkin aku rasa lonely. I'm surrounded by my family, my kids and my wife, my kids. Tapi at times I do feel lonely. And I do think it's important juga untuk seorang lelaki untuk pergi like me time. Tak lah, mana nak bergaduh. Mana susah. Oh, good strata je. Mana nak bergaduh, mana nak panjang cerita. So aku beralah je. Bila last main vehicle? 2 bulan. I guess so. Ke sebulan. Macam dah lama dah sebenarnya. Macam dah 2 bulan ke. Karaoke pula lagi lama dah. Bowling ke. Speaking of lelaki kena buat benda yang macam me time, buatkan aktiviti yang buatkan dia happy ataupun untuk dia release stress ni kan. I think it could be a discussion lah. But I don't know who I should discuss it with. I feel like I cannot discuss it with my wife. I don't know. I feel like kalau nak discuss dengan dia pun rasa macam pointless. Kita makan.
So option aku adalah cakap dengan handphone, merekod diri sendiri, daripada tak cakap langsung, daripada pendam dan tak meluahkan langsung. At least adalah juga orang kata apa, channel untuk aku bercakap, meluahkan apa yang terbuku di hati. Tulang awan. Oh deh. Best case scenario is that I have someone that I can talk to lah. Or best case scenario is that I can talk about it with my wife. Tapi I cannot. Okay lah. I'm gonna wash my hand and then I will sambung buat kerja. Cuba. Bye.